Okay, ni kita nak set up analog Ambil add one skip and add E202 yang mana yang ni ada dekat file UMP lah. Kita cari dekat dokumen ni. Kita ambil UMP SA file, kita ambil software program, kita ambil system file, kita ambil ni bawah. Okay. So kita check dia. Memang dia dah kita boleh tengok. Susunan ni akan represent dia kita. Dia punya saiz adalah 16. So 16 ni adalah bentuk dia tulis kat otak kamu. 16 dia adalah bentuk bit. Bentuk dia bit. Okey. 16, 17, 18, 19. Ada gap kat sini. 20 tak ada. Jadi tadi okey, digital input kita ada 64 bahagi dengan 8 dapat 8. Maknanya satu tu dah ada 8 bit. 1 byte 8 bit. So saiz dia 16. Faham kan? Jadi dia simple style. 1/4 dia. So bahagi dengan 8 dapat 18. So sini 18 mewakili 8 bit ataupun 1 byte. Ini 3204. Dia start dengan 160. Kalau yang dua kan 22. Sini 160 bahagi 8 dapat 20. So address dia 20 untuk AI1, 22 AI2, 24 AI3, 26 AI4 sebab dia 4 port. Saya dia 16. Dia ambil 2 byte. That's why dia start dengan tu. Okay. Okay. Tak faham. So kita dah tahu location input dan output lah. Input. So atas ni input. Oh ni dua input. Ni input digital. Ni input analog. Okay, sekarang kita pergi pada output pula. Secara array, array. Dalam bentuk array, maksudnya dalam bentuk data yang bulky punya data. Sekali orang datang, bam, macam tu. So macam mana kita nak sorting data tu? Ini adalah digital input, ini adalah digital output. Bagi 8. Kan? 4 bagi 8. Ini adalah analog input, ini adalah analog output. Macam mana kita nak sortingnya dia? Ataupun kita nak decode dia? Sebab data kita data secara bulky. Untuk analog. Data lain array lah, data dalam bentuk array, faham? So terdapat So, bila data yang bentuk bahagian seperti array ni, 10, 8, 10 untuk analog 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Daripada banyak, kita kena jadi satu. Contoh dia sekarang ni, untuk digital input, dia datang 16 bit. 16 bit data. Macam mana kita nak kena pasti yang berapa pada array? Jadi kita kena declare dia Input 28, output 18. Kita kena jadikan dia array. Jadi kita buat ni, kamu kena declare dia. So maksudnya bila declare ni, kamu kena buat variable lah. Variable dia, declare dia. Jadi kena jadikan variable dia. Contoh dia, EIC, variable dia, EIC 202 underscore input. Variable dia. Bentuk dia apa? Bentuk array. So, data type dia adalah array. Jadi, daripada 0, titik, 27. Sebab dia size dia 28 byte. Jadi, dia kena mula dengan 0 hingga 27. Sebab dia 28 byte. Untuk array, faham? Array. Untuk output kena buat array output dia. Jadi kena buat EIC 202 underscore output. Data type ni adalah sama juga array 0.17. Betul lah. Dapat kat sini
program dekat kita punya template kita lah. Okey. Okey, dah ada. Dalam tabur dah ada saya buat tadi. Dah okey. Ni. Okey, dah ada semua tu. Nota saja kita. Kuasa kosong. Satu lagi 16 kuasa 1. Ini adalah hex decimal number lah. Hex number. Ingat lagi. Hex number. Ingat lagi tak? Hex number. Hex number. Hex number. Dua je hex number kita. Hex number 16 kosong 16 1. Hex number. Jadi kamu kena adjust dial rotation kamu tu kepada hex number dia lah. Tapi kamu tak perlu buat. Sebab kita dah setting semua. Jawab dia. 16 kuasa 16 kuasa kosong. Berapa jawab dia? Berapa kan? 16 kuasa kosong berapa? Tak dengar. 16 kuasa kosong berapa? 1. Tadi ada kosong. Jangan lantai. 16 kuasa kosong Okey. sama Ini dengan satu Ini satu. Satu kali. Kali. Tengok kamu punya tu pointer pada berapa? Tengok habis kamu pointer pada berapa? Setiap orang. Tengok. Pointer pada berapa? Kadang-kadang kosong. gambar. Dekat apa 6 tu. Tu kan. Dekat D. D je. dekat 5. Ha, 5. Tak yang ni bom. Wah. Okey. Rujuk pada F ni kira dah. F15. Untuk Aina untuk Aina. Dia setiap session lain punya nama dia. Lain. Setiap session lain. Okey. 12. Okey. Okey, 16 kuasa 1 berapa? Dah. Okey, kali dengan okey, poin dia berapa? Aina punya 1. Aina punya 3. 3. Kali 3. Okey, 16 kali 3 berapa Aina? Aina punya berapa? 16 kali 3 berapa Aina? 48. Okey, campur dengan 1 kali 15 berapa? 15. Okey, total berapa? 3. Berapa? 63. Okey, Aina punya 63. 63. You okey ke? Dia base pada Okey, session rakyat berapa? ni lah. 98. 77 kan? 98 tu Betul tak? tengok dekat pen kamu tu. So kita ada satu tunjuk 4, satu tunjuk D. 16 darab 4 tambah 13, 77. Lepas tu 16 kali Ha. dengan Okey, yang belakang berapa? Belakang. So 7. Okey, ya. So Okey, 77. mana forward balik? Bila kita kira, kita tengok Okey, kat pergi sini. mana forward? 77. So jadi setiap pen Okey. ni berbeza lah. Pergi software, buka kita punya template yang kita guna sebelum ni, template yang V4 tu.